Di dalam buku Minda Strategik ini, saya ada kongsikan anekdot-anekdot ataupun pengalaman-pengalaman saya sendiri di dalam topik-topik yang berkenaan dalam buku ini. Sebagai contoh, anekdot pertama yang saya kongsikan ialah bagaimana saya membina minda strategik berdasarkan pengalaman yang saya lalui. Sebab strategi ni memang satu perkara yang dikaitkan dengan perniagaan, dan dahulu saya ada bacalah buku-buku yang ditulis oleh Kenichi Ome, Sun Tzu, dan buku-buku ini merupakan buku-buku yang memang memberikan kita kefahaman berkenaan dengan strategi, pembentukan strategi dan pelaksanaan strategi. Kemudian saya juga mengalami proses kefahaman berkenaan dengan strategi ini apabila saya membentuk firma perakaunan saya, mula-mula Hasyudin & Co tahun 1992. Kemudian pada tahun 2000 saya gabungkan Hasyudin & Co dengan beberapa firma lain dan tertubuhlah Khairuddin Hasyudin and Razi ataupun dikenali sebagai KHR. Dan di ketika ini saya menguruskan firma berkenaan dengan kaedah yang lebih santai dan tidak ada strategi yang bertulis. Cuma kita tengok peluang yang ada semasa krisis ekonomi di akhir tahun 90-an. Kita nampak bahawa sekiranya kita gabungkan firma-firma perakaunan yang kecil, apabila ekonomi bertambah baik, kita mempunyai kapasiti untuk memberi perkhidmatan yang lebih mantap kepada pelanggan, maka kita ambil peluang semasa krisis itu untuk menggabungkan firma dan menubuhkan Hasyudin & Co pada tahun 2000.